Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan bangsa Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang mengikuti jejak langkah baginda. Pada hari ini, saya ingin membentangkan sebuah hadis yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai Muslim, iaitu hadis ke-19 dalam hadis 40 Imam An-Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dan mengandungi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal serta memahami konsep takdir dalam kehidupan. Hadis ini mengajarkan kita bahawa jika kita menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ia juga mengingatkan kita bahawa segala sesuatu, baik manfaat ataupun mudarat, hanya berlaku dengan izin Allah. Dengan memahami hadis ini, kita dapat membina keyakinan dan ketenangan dalam menghadapi cabaran hidup. Allahu Akbar, Maha Besar, memujamu begitu indah. Hadis 19. Jagalah hak Allah, nescaya Allah akan memeliharamu. An Abi Abbasin Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhuma قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Terjemahan hadis 19. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, wahai anakku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah hak Allah, nescaya Dia akan menjagamu. Jagalah hak Allah, nescaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah bahawa jika seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan dapat memberimu manfaat kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk mendatangkan mudarat kepadamu, mereka tidak akan dapat memudaratkanmu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan ke atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran yakni takdir telah kering. Seperti yang kita ketahui, setiap hadis mempunyai perawinya. Lalu di sini saya akan menerangkan biografi hadis 16 ini, iaitu biografi perawi. Nama penuh Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Gelaran yang diberi ialah Ibnu Abbas, dinisbahkan kepada bapanya Abbas bin Abdul Muttalib. Gelaran yang kedua ialah Al-Hib, bermaksud tinta atau cendekiawan, kerana beliau sangat berilmu. Terjemahan Al-Quran, bermaksud pentafsir Al-Quran, kerana kefasihan dan kepakarannya dalam tafsir Al-Quran. Kelahiran beliau dilahirkan pada tahun ketiga sebelum hijrah sekitar 619 Masihi di Mekah, meninggal pada tahun 68 Hijrah bersamaan dengan 687 Masihi di Taif. Beliau masih kecil ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Lain-lain terhadap biografi perawi beliau, yang pertama ialah sepupu kepada Rasulullah, yang kedua pakar dalam bidang tafsir Al-Quran, hadis, fiqh dan sejarah Islam. Yang terakhir sekali ialah salah seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis. Isu berkaitan hadis.
Pengajaran hadis. Yang pertama, menjaga hak Allah. Hak Allah termasuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya serta mengingati dan mentaatinya dalam setiap aspek kehidupan. Sesiapa yang menjaga agama Allah, Allah akan menjaga kehidupannya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Seseorang harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala urusan dan meletakkan keyakinan kepadanya. Yang ketiga, ketetapan takdir. Segala yang berlaku di dunia sudah ditentukan oleh Allah dan manusia tidak dapat mengubahnya kecuali dengan doa dan usaha yang diizinkan olehnya. Yang keempat, keutamaan doa dan permohonan hanya kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan agar seseorang hanya meminta dan bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kesimpulan yang kita dapat dalam hadis ini mengandungi prinsip asas dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu menjaga hak Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagai balasan, Allah akan menjaga hamba-Nya baik di dunia maupun di akhirat. Hadis ini juga menekankan konsep tawakal yang sebenar, di mana seseorang harus menggantungkan harapannya kepada Allah dalam setiap keadaan. Tidak ada makhluk yang boleh memberi manfaat atau mudarat kecuali dengan izin Allah. Oleh itu, seorang Muslim harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam setiap urusan. Selain itu, hadis ini mengajarkan ketenangan hati dalam menghadapi takdir, kerana setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah ini menjadikan seseorang lebih tabah, redha dan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi cabaran hidup. Hadis ini merupakan panduan penting bagi setiap Muslim dalam menjalani kehidupan dengan keyakinan, keimanan dan ketenangan. Sesiapa yang menjaga hubungannya dengan Allah akan mendapat perlindungannya, dan sesiapa yang bergantung hanya kepada Allah tidak akan kecewa. Ahlan wa sahlan. 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 Ahlan wa sahlan.